Jangan main ML, buang masa. Betul. Betul. Lain lah kalau korang macam solos ke apa kan. Tapi kalau korang main untuk buang masa tu, tak payahlah main. Tapi aku pernah jumpa, aku pernah jumpa yang budak-budak yang apa, yang betul-betul main e-sport lah kan. Aku ada jumpa team e-sport itu, aku ada buat shooting. Lepas tu kita orang lawan main HOK. Lepas tu kita lawan lah, aku tengok budak-budak ni. Lepas tu diorang, ada soalan ni lah, diorang kira macam interview kita lah. Diorang tanya, Jojo rasa e-sport ni boleh dikategorikan sebagai sukan betul-betul tak? Dalam hati aku nak cakap kepala otak kau tengok lah diorang ni macam mana kan. Tapi aku jawab, mungkin boleh kot. Tapi dalam hati aku nak cakap benda lain lah. Sebab aku tengok budak-budak ni, bentaklah budak-budak sama umur aku kan. Diorang aku dengar cerita diorang training, diorang cakap diorang kena training jari. Aku rasa nak tampar je muka dia. Betul. Sakit hati dengar. Dia cakap penat main, kena training jari, kena training dia punya ni. Apa gila? Training apa ni? Lepas tu ada lah interviewer tu cakap, lepas main game dengan diorang macam dia ada team. Kalau korang tengok balik shooting aku rasa ada kat YouTube pun, aku dengan atlet-atlet lain kan. Kita orang fight main game dengan player professional e-sport. Lepas tu lepas habis tu diorang cakap mungkin persepsi Jojo tentang e-sport ni ada tukar ke. Sebenarnya tak pun. Kalau aku main game setiap hari pun aku boleh power. Aku macam okey lah, diorang power lah. Diorang memang dalam game tak boleh tipu lah, diorang memang power lah. Tapi kalau nak masuk sama kategori macam sukan-sukan lain, itu rasa macam tak betul lah kan. Betul tak? Rasa tak betul lah. Aku tak tahu lah.